Korang dah komen kan pasal isu kakak tudung hitam. Kakak tudung hitam yang viral baru-baru ni sebab minta bantuan daripada Mai. Tapi dia komplain pasal dia dapat pampers yang bukan jenis seluar. Sebab dia minta pampers yang jenis seluar. Tapi dapat pula yang jenis yang tape. Anak-anak saya dulu pun pakai dua jenis. Pakai yang tape, jangan pakai yang seluar. Tiba cerita pasal pampers pula. Because of semua orang dah berentan marah-marah kakak tu. Actually saya faham je kenapa orang marah. Kenapa orang rasa macam this person ni orang susah tapi tak pandai nak bersyukur. Geram kan tengok orang susah macam ni. Saya pun geram. Dah susah. Milih pula tu. Susah buat macam susah. Syukurlah kau nak. Terimalah apa yang orang bagi kat kau. And I'm totally agree with that. Saya tak setuju dengan cara kakak tu cakap. Tapi ada benda yang dia cakap tu ada betulnya. Jap. Jangan marah dulu. Biar saya terangkan. Kita sebagai masyarakat awam, kita tak tahu macam mana prosedur untuk menguruskan wang zakat. Macam mana pihak Maib ini tadi bagi tender kepada orang untuk uruskan barang-barang keperluan untuk diberi kepada asnaf ini tadi. Saya rasalah, okay, ini pendapat pribadi sis. Bila kakak tudung hitam tu kata bahawa aku tak halal, dia merujuk kepada sistem itu sendiri. Bukan duit zakat tu. Duit zakat ni memang hak kepada orang yang susah. Even baru-baru ni kan, kita meraihkan Hari Raya Korban, betul. Dalam korban itu sendiri pun ada hak pada mereka yang fakir miskin. Golongan-golongan asnaf ini tadi. So, hak mereka itu orang tak boleh kacau. Ini kalau kita bercakap tentang keperluan-keperluan asas lah. Macam makanan, tempat tinggal. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah tentang pengurusan. Katakanlah si kakak ni, kakak tudung hitam ni tadi, dia request untuk pampers yang jenis seluar. Terus korang tahu harga untuk pampers yang jenis seluar ni mungkin sedikit mahal daripada yang pakai tape. Persoalannya dekat sini, adakah peruntukan yang dihaskan untuk membeli keperluan seperti pampers, beras, apa semua ini tadi sudah digunakan sepenuhnya dan dibekalkan kepada asnaf ini tadi untuk keperluan seharian mereka. Ini soalan ni, bukan penyataan. Contohlah pampers kalau jenis yang pakai seluar maybe harga dalam RM30. Contohlah, ini contoh saya bagi. Dan pampers yang jenis tape pula RM25. Pihak zakat membekalkan tender untuk membekalkan pampers ini tadi dengan harga RM30. Tetapi yang diprovidekan kepada asnaf ini tadi RM25. Jenis yang pakai tape punya. RM5 bagaimana? Contoh pertanyaan, jangan marah dulu. Kita bawa-bawa berfikir. Yang ketiga, hikmah di sebalik perkara buruk yang berlaku. Untuk kita sendiri, bila kita tengok keadaan tersebut, rasa macam tidak senang kan hati kita. Benda pertama yang kita belajar adalah belajar untuk mengikhlaskan apa yang kita bagi kepada orang. Bila kita buat baik, lupakan kebaikan tersebut. Dan kalau kakak tu tak viral, rasa pihak berwajib akan buat kerja dia ke? So, dia bagi alam sikit lah kepada orang-orang ni untuk bekerja dengan lebih jujur, telus. Dan jangan ingat orang susah ni, dia akan diam je. Dia yang berani bersuara. Walaupun suara dia mungkin kedengaran menyakitkan untuk diri kita, untuk kita dengar. Last but not least, saya tertanya-tanya, zakat yang kita sumbangkan, contohnya seperti zakat pendapatan, ada tak laporan-laporan yang boleh dilihat oleh semua mereka yang memberi zakat? Nampak ada yang provide, tapi ada negeri yang tak provide report ke mana duit zakat itu digunakan. Tu je nak sembang. Assalamualaikum.